Satu, saya akan jelaskan sedikit teori dulu. Kita tak boleh terus buat sistem, kita kena tahu sikit lah teori. Berkaitan dengan macam mana nak bangunkan pangkalan data ataupun database. Kemudian tu baru kita masukkan hands on. Teori ni mungkin dalam setengah jam saja. Yang lain tu semua praktikal lah. Okay. So pengenalan kepada Microsoft Access 365. Saya percaya dekat komputer tuan-tuan dan perempuan bukanlah Access 365. Tapi tak ada masalah, kita masih lagi boleh gunakan. Cuma 365 ni dia ada feature tambahan. Dia tak lari banyak lah. Okay. So sedikit pengenalan berkaitan dengan nanti saya nak tuan-tuan dan perempuan join saya punya classroom, Google Classroom. Boleh je ambil kod tu ataupun scan sebab nanti nota apa semua saya akan letak dalam tu. Nanti boleh download lah. Nota hari ni mungkin ada video daripada pihak pengurusan. So kita akan masuk dalam tu. Biasa guna Google Classroom? Kalau tak biasa saya akan tunjukkan. Boleh? Nak tunjukkan ke? Boleh tu, boleh biasa guna ke? Boleh tunjukkan. Okey. So kalau scan dia akan terus masuk lah. Kalau tak nak scan tak apa. Kita copy je kod ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi kepada Google Classroom. So kat sini kita cari je Google Classroom. Dia akan minta kita login. So kita pergi je dekat mana Sekejap. Mana Google Classroom? Sekejap. Saya kalau dalam bahasa Melayu ni macam pelik sikit lah. Okey, tak apa macam ni. Cuba sign in dulu dekat sini. Sign in awak punya email account. Apa-apa email Google lah. Kemudian, okey. Dekat sini ada Google Apps. Kita ambil Classroom. Ada tak? Ni, Classroom. Jumpa? Kalau saya laju tolong slowkan. Classroom. Kemudian klik join class. Klik join class, masukkan kod yang saya bagi tadi. Tu kod dia K6KJ273. Itu kod untuk classroom kita. Kemudian klik join. Okey. So dekat sini kalau nak tengok nota semua saya akan up dekat sinilah. Dekat classwork. Okey. So bahan-bahan bengkel hari ni, nota slide ni dan juga yang ini online tutorial yang saya dah sediakan. Boleh? Nak paling mudah scan je. Okey, boleh kita proceed? Okay. Alright, saya akan terangkan pertama pengenalan kepada Microsoft Access, apa yang Microsoft Access boleh buat, kelebihan dia dan kekurangannya. Kemudian kita akan tengok sedikit berkaitan dengan reka bentuk konseptual. Dalam bahasa Inggeris dia conceptual design. So saya translate bahasa Melayu dia agak pelik sikit lah. So dalam conceptual design ada 3 istilah yang kita kena ketahui sebelum kita buat database, iaitu apa itu entity, apa itu attribute dan apa itu hubungan ataupun relationship.
Kemudian baru kita akan masuk reka bentuk fizikal. Reka bentuk fizikal kita dah start gunakan kita punya application, iaitu Microsoft Access. Di dalam ni saya akan ajar ataupun kita akan bincang macam mana nak mencipta jadual ataupun table. Saya akan terangkanlah one by one, table tu apa, medan tu apa, relationship tu apa, macam mana nak cipta borang ataupun form. Kalau kita nak buat pertanyaan pada sistem, kita gunakan query. Macam mana nak bina laporan dalam Access, dan sedikit penggunaan makro. Makro ni coding, tapi coding yang kita belajar ni jangan risau, coding yang paling mudah. Bukanlah programming language yang kita belajar macam dalam kelas. Student tu tak, very basic kan. Kemudian ya. Dia dah keluar ke? Dia dekat mana tadi StreamYard ni? Saya share all screen tadi. Dia tak jalan Saya removekan. Okey, dan last kali saya akan sentuh macam mana nak letakkan elemen keselamatan dalam sistem kita. Sebab setiap sistem dia kena ada security untuk untuk pastikan sistem kita tu selamat. Okey. Share screen-nya. Ambil entire je. Dia kena klik situ. Okay. Slide saya dekat bawah. Dekat taskbar. Boleh nampak? Okey ke dah? Okey. Okey. So Access macam saya cakap tadi, satu sistem pangkalan data yang di mana software ni adalah bundle dalam Microsoft Office. So normally kalau kita beli Microsoft Office, kita akan ada Word, Excel, PowerPoint. Salah satu lagi adalah Microsoft Access yang jarang orang gunalah. So membolehkan pengguna, iaitu kita lah, mencipta, mengurus dan mengendalikan pangkalan data dengan menggunakan antarmuka yang paling mudah. Tapi kat sini saya nak nyatakan kat sini, Access ni bukanlah satu sistem yang besar dan dia tak boleh di-online kan. Kalau you berhasrat untuk membuat satu sistem online, Access tak sesuai. Dia stand alone komputer okey. Maksudnya untuk kegunaan kita harian saja, untuk satu komputer boleh. Tapi dia ada feature online tu, tapi awak kena ada SharePoint. Itu advanced Access lah. So yang kita buat hari ni adalah offline. Okay, so ini ciri-ciri utama Access. Yang pertama, dia ada jadual ataupun table. So nanti saya akan ajar macam mana nak buat table. Table ni apa dia? Adalah tempat di mana kita nak simpan segala maklumat yang kita perlukan. Contohlah, saya nak buat satu sistem berkaitan dengan apa? Kalau boleh bantuan, contoh apa sistem kita boleh buat? Contoh, ada record tak? File biasa kan? Okey. Contoh katakan saya nak buat jadual saman. Saman yang dikenakan oleh pelajar contohnya. So apa maklumat kita nak simpan? Mungkin kita nak simpan maklumat saman, maklumat pengguna, maklumat pelajar yang nak disaman contohnya. Okay, maklumat staff yang menguruskan sistem. Semua tu kita akan create dekat jadual ataupun table. Kemudian yang kedua, kita ada query. Query ni maksudnya kita macam mana kita nak manipulasi data kita. Kita nak panggil balik data. Contoh tadi saman tadi kan, saya nak tahu okey saman pada bulan sekian. Macam mana saya nak bagi tahu sistem, paparkan saya maklumat yang saya nak. So kita akan gunakan query. Okey, contohnya katakan saya nak maklumat berapa orang pelajar lelaki yang kena saman bulan ni. Boleh you tanya sistem tak? Boleh. Kita bagi arahan pada sistem, adalah cara dia, dan dia akan bagi kita output dia yang kita nak. Kemudian kita ada form. Form ni kita guna untuk masukkan data. Macam you all guna Google Form, isi borang dan sebagainya online tu, itu form lah sebenarnya. Form ni kita guna untuk masukkan data, untuk mengedit data, untuk mengemaskini data ataupun menghapuskan data yang kita tak nak. Itu fungsi form.
Yang seterusnya kita ada laporan, report. Report ni macam output daripada sistem yang kita guna untuk kita print. Biasanya laporan ni ada kaitan dengan query tadi. Okay. Kemudian kita juga akan gunakan makro VBA. VBA ni sikit lah. Makro ni adalah satu coding, wizard coding. Tik jadi coding tu. Contohnya hari ni kita ajar macam mana, saya ajar macam mana nak buat message box. Kita tekan button save, bagi tahu record telah disimpan. Normally dia akan pop up satu message kan. Macam mana nak buat message tu? Actually kita gunakan coding, tapi kita gunakan makro coding wizard. Paling mudah. Okey, salam Cik Hasan. Kemudian saya juga akan ajar awak VBL, Visual Basic Coding sedikit untuk buat login nanti. Login tu kita akan ada programming sedikit, tak banyak. Dan yang last kali, yang ini advance tapi saya letak je kat situ. 365 membolehkan kita buatkan akses kita ni secara online di mana dia berakses kepada cloud. Tapi syaratnya awak kena ada share ataupun SharePoint account. So itu kita tak buat lagi ni. Okey, macam mana kita nak kenal pasti ataupun apa itu reka bentuk konseptual? Kita belajar teori sikit lah macam saya cakap tadi setengah jam kan. So konseptual ni maksudnya bila kita nak buat sistem, kita kena ada gambaran bagaimana bentuk sistem tu, apa yang perlu ada dalam sistem, the flow chart ataupun carta alir sistem kita daripada A sampai Z. Normally ini yang saya kenal pasti. Macam mana? First awak kena tahu entity. Entity ni satu istilah yang merujuk kepada maklumat yang kita nak simpan dalam sistem. Dia boleh terdiri daripada orang. Contoh individu. Student tadi, pelajar, orang. Staff adalah pelajar. Staff adalah orang juga, kategori orang. Apa lagi? Pengurus. Apa lagi? Kerani, contoh. Itu adalah orang. Kalau objek benda apa dia contohnya? Kalau library system Cik Roslan. Kita nak buat apa? Kalau library system kan? Buku tu sendiri adalah objek. Kita nak simpan maklumat buku kan? Journal contohnya. Itu maksud saya. Kalau katakan saya buat sistem jualan produk. Produk tu sendiri adalah kategori objek. Kemudian kita ada lokasi atau tempat. Contohnya macam negeri, daerah, lab ni, amal ni contohnya. Kemudian kita ada proses. Proses contohnya seperti macam pesanan. Apa lagi pembayaran denda contohnya. Bayaran is a process kan. Apa lagi kalau library tadi kita ada proses apa? Pinjaman, pemulangan. Itu adalah proses. Maklumat-maklumat yang kita nak simpan. Dan last sekali konsep. Konsep ni contohnya macam seminar, bengkel, maklumat bengkel yang nak simpan, apa lagi conference dan sebagainya. Sedikitlah. Kemudian kita ada istilah yang kedua iaitu attribute. Attribute ni, nota saya dah tersilap sikit, tak apa. Saya bagi tahu kat sini, attribute ni adalah penerangan bagi entiti tadi. Contoh, saya ambil satu entiti orang iaitu pelajar. Macam mana kita nak detailkan pelajar tadi supaya kita nak rekodkan data di dalam sistem kita. Kita record berdasarkan nombor pelajar dia, nama pelajar dia, dia punya kos yang dia ambil, jantina dia, nombor telefon dia, tarikh lahir dia. Kalau buku tadi, apa maklumat kita nak simpan? Call number dia, ISBN dia ke, dia punya tajuk, pengarang dia kan, harga dia. Itu adalah maklumat buku. Maklumat-maklumat ni lah yang kita namakan sebagai attribute. Yang ketiga, kita ada hubungan ataupun relation. Yang kita akan buat hari ini adalah satu pangkalan data yang ada hubungan, relations. Maksudnya satu entiti akan ada hubungan dengan entiti yang lain. Contoh, kita ada peminjam. Peminjam ni orang kan? Ni orang kan? Entiti. Kemudian kita buat relation dia dengan katakan buku. Buku ni objek kan? So macam mana kita nak tunjukkan hubungan antara peminjam dan buku?
Dia ada 3 jenis hubungan, one to many and many to many. Agak pening sikit lah. Okay, tak apa. Okay, konsep dia mudah saja. Macam mana? Ini penting sebab nanti dalam sistem kita akan buat benda yang sama. Kita translatekan konsep ni kepada bentuk fizikal. Seorang peminjam, kebiasaannya dia boleh pinjam berapa buku? Sikit ke banyak? Satu ke banyak? Banyak kan? So kat sini banyak. Saya letak M lah, banyak. Many. Satu jenis buku, satu buku ni boleh dipinjam oleh berapa peminjam? Satu. Ramai ke satu? Ramai. So hubungan antara peminjam dan buku adalah banyak ke banyak. Yang ni kita akan buat di dalam sistem nanti. Okay, saya bagi lagi satu contoh. Pelanggan pesanan. Okay. Seorang pelanggan adalah orang kan? Pesanan tadi adalah proses. Seorang pelanggan boleh buat berapa pesanan? Dia boleh buat berapa order? Banyak. Satu pesanan tadi merujuk kepada berapa orang? Seorang. Boleh banyak tak? Dia jadi one to many lah. So ini penting sebab kita akan buat dalam sistem nanti. Okay, sikitlah banyak tu Alright. So dah nak masuk fizikal. Okay, untuk reka bentuk fizikal di mana yang kita gambarkan dalam bentuk diagram ni, yang diagram ni kita namakan dia sebagai entity relationship diagram. Kalau dalam bahasa Melayu dia gambar rajah hubungan entity. Okay. So ini kajian kes kita. Hari ni kita akan buat satu very simple system. Saya akan ajar macam mana kita nak buat satu sistem maklumat, iaitu sistem pengurusan keluar masuk surat. Biasa kat office macam tu kan? Ada surat masuk, surat keluar, apa status surat ni? Dah dihantar ke, dah diterima ke dan sebagainya. So sebelum kita buat ni, kita kena pasti entity dulu. Maksudnya kita kena pasti apa maklumat yang perlu ada dalam sistem saya. Sistem kita. Saya perlu akan maklumat staff, surat masuk dan surat keluar. Itu je 3 maklumat yang saya perlukan. Okay. Staff yang akan menguruskan keluar masuk surat tadilah. Okay. Kemudian step yang kedua, saya akan tentukan attribute bagi setiap entiti tadi. Contoh staff, apa maklumat yang saya nak? Saya nak ada nombor staff, nama staff, jawatan dan sebagainya. Surat masuk, saya nak ID surat, tarikh terima, nombor rujukan, pengirim dia siapa, apa dia punya perihal, status dia, direkodkan oleh siapa, tarikh rekod dan lampiran. Untuk surat keluar, sama saja, cuma bezanya adalah tarikh hantar dan siapa penerima. Yang kalau surat masuk, pengirim dia. Okay. So yang ini adalah atribut dia. Kemudian, saya kena tentukan dia punya hubungan. Okay. Kalau tak dapat bagi tahu kalau tak faham. Okey. Hubungan yang pertama, staff dan surat. Okay. Ini staff dan surat masuk. Okey. Boleh tentukan hubungan tak? One to one ke, one to many atau many to many? Okey. Satu staff boleh uruskan atau rekodkan berapa surat masuk? Banyak kan? Okay. So saya buat simbol. Ni simbol banyak. Satu surat masuk diuruskan oleh berapa staff? Seorang. So seorang. Banyak ke? Banyak ke seorang? Tengok polisi organisasi macam mana. Okay. Kemudian staff ni tadi ada hubungan juga dengan surat keluar. Right. Satu staff boleh uruskan berapa surat keluar? Satu surat keluar diuruskan oleh satu staff. Okey. Ini diagram dia. Kita namakan dia sebagai entity relationship diagram ataupun dalam bahasa Melayu dia darjah
Raja Perhubungan Entiti. Okey. So tadi kita dah ada kan maklumat-maklumat dalam ni kan? Apa kita ada tadi? Nombor staff kan? Saya isi kat dalam ni. Ini dia punya entiti, ni attribute dia. Apa lagi tadi? Nama. Apa lagi tadi? Jawatan. Bahagian dia. Akses dia apa? Kata laluan dia apa? Gambar. Tarikh, rekod. Okay, surat masuk pula saya ada ID surat, tarikh terima, nombor rujukan, pengirim, perihal direkodkan oleh tarikh rekod lampiran. Boleh? Okey, alhamdulillah. Tak perlulah jerit. Bulan puasa ni kan tak boleh minum kan. Dah kering tekak juga ni. Okey. So untuk surat keluar, kita ada ID surat, nombor rujukan, sorry lah tulisan saya buruk. Kita ada penerima, kita ada perihal, direkodkan oleh, tarikh rekod dan juga lampiran. Right. Okay, clear. So ini gambaran dia. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, setiap kita punya entiti ni, ini entiti entiti staff, entiti surat masuk, entiti keluar, dia kena ada satu atribut yang unik. Kenapa saya cakap unik? Sebab nak bezakan rekod antara satu rekod dengan rekod yang lain. Kita tengok dulu dekat staff ni. Antara nombor staff sampai tarikh rekod, agak-agaknya yang mana agak-agaknya atribut yang unik. Dia tak akan ada sama. Datang. Nombor staff. Betul? So, nombor staff ni adalah unik. Bila dia unik, kita setkan dia sebagai primary key. Kunci primer. Nama boleh tak jadi primary key? Boleh tak jadi? Sebab dia tak unik. Kecuali nama syarikat. Nama company boleh. Bila you nak register company tu tak boleh nama sama kan? Okey, macam mana dengan surat masuk? Agak-agaknya apa atribut yang unik kat sini? ID surat. Sebab ID surat ni dia akan berbeza antara satu surat dengan surat yang lain. Sama juga dengan surat keluar. Okey. Okey. Lagi dalam 2-3 minit kita masuk akses. Okey, tadi saya dah jelaskan iaitu primary key. Kena ada. Setiap entiti kena ada primary key sebab kita nak beza rekod. Kalau tak boleh. Okey, satu lagi kunci yang saya nak, ini kunci lah kan. Satu lagi kunci yang saya nak explain lagi ni adalah foreign key ataupun dalam bahasa Melayu dia kunci asing. Apa pula benda foreign key ni? Foreign key ni adalah kunci yang bukan kepunyaan entiti tu, tapi dia kepunyaan entiti yang ada hubungan dengan dia. Contoh, one to many. Okey, bila ada one to many, dekat surat ni akan ada satu, Allah tak muat pula saya letak kat bawah satu FK. FK ni kita ambil dari sebelah dia. Saya akan explain, saya letak nombor staff di sini. Okey, kenapa dalam surat masuk nak ada nombor staff? Agak-agaknya kenapa? Sebab saya nak tahu surat masuk ni direkodkan oleh siapa? Betul? Ataupun saya boleh direkodkan ni pun boleh gunakan juga. Okay? So that's why saya kena adakan nombor staff di sini. Nombor staff di sini merujuk kepada nombor staff yang ada dalam ni. Kalau dalam staff ni ada 5 orang, staff 001, 002 sampai 005.
So data kat sini pun mesti boleh dipilih adalah daripada 001 sampai 005. Boleh saya masuk 006 tak? Tak boleh sebab data tak ada kat sini. Kalau nak masuk kat sini kena ada dulu. Konsep yang sama juga dekat surat keluar. Kat sini kita kena ada foreign key, nombor staff. Sebab apa? Saya nak tahu surat keluar ni direkodkan oleh siapa? Siapa yang handle? Alright, so kita dah boleh start dengan access. Sikit je teori saya. Okay. Ya saya. Okay, yang mana nak baru masuk, boleh scan kat sini ataupun ambil kod ni. Boleh? Boleh guys? Okay? Alright, okay. Macam mana nak access kita punya Microsoft Access. Okay, dah buka komputer, pergi dekat access, saya percaya tuan-tuan dan puan dah buka dah pun. Okay, just type access. So, klik access kat sini. Okay, so dekat sini, di muka yang pertama lah, kita ada blank database. Yang ini semua access template database yang awak boleh guna. Contoh ada asset tracking, event management, student, apa lagi kat sini? Ada banyak. Nutrition tracking, time and billing, personal contact, klik dah jadi dah semua. Dia dah bagi untuk awak. Tapi kita tak nak buat yang tu hari ni.